Yang mana yang nak cari rumah semi-D dekat dengan Melaka Tengah. Rumah belakang ni dekat dengan Taman Cheng Setia. Semi-D. Memang sangat-sangat nice. Ada 5 bilik. Jom kita tengok. Semi-D dekat dengan Taman Cheng Setia, Melaka. So ini adalah ruang akses dia. So yang menariknya rumah ni depan dia adalah facing open. Okey, ada 5 bilik. Bukaan dia adalah 40 kali 80. Jom kita masuk. So bahagian tepi kita ada 10 kaki di bahagian tepi, 15 kaki di bahagian belakang, ready dah install dengan ada awning. Okey. So bangunan dia besar, tinggi dia punya binaan dia. Okey, jom kita tengok bahagian dalam. So ini adalah bahagian ruangan posh. Bukaan dia 40 kali 80. So fully grill. Okey, semua dah ada tile. So binaan dia, so ini adalah bahagian living area. Sangat-sangat nice. Bukaan 40 kali 80. Unit adalah freehold bumi lot. So kat sini tangga. So bawah situ kita ada store. Okey. Seterusnya ini adalah bahagian bilik bawah. So ini adalah bahagian ruangan kitchen. Ready dengan tabletop kitchen cabinet. Lepas tu ada island table kecil kat sini. So kat sini ada tab kat sini. Seterusnya adalah tandas bahagian bawah. Ready dengan ada water heater. Okey, ready dengan ada sinki, ada 2 partition. Sudah siap dengan ada kitchen cabinet. So belakang ni pun ada pintu akses lah untuk pergi ke bahagian belakang. Okey, jom kita tengok bahagian atas. Untuk bahagian atas, so tangga dia dah ready dengan SPC punya. Okey. Tengok dia punya langsir. Okey. So ini adalah bahagian atas. Ada ruangan living area, mini living area. So jom kita tengok master bedroom. Untuk master bedroom ready dengan ada langsir. Okey, ceiling tinggi ceiling tinggi. Lepas tu dia punya bilik air memang sangat nice lah. Ready dengan exhaust fan. Lepas tu shower, ready dengan water heater. Okay, yang menariknya kat sini, tuan-tuan boleh tengok kita punya balcony ada di bahagian tepi. Okey, view dia memang sangat nice lah. So bilik seterusnya, bilik bahagian atas. So ini adalah bahagian atas. So ready dengan ada langsir kat bahagian atas. Seterusnya tandas dekat bahagian atas. So kat sini ada satu lagi bilik. View di bahagian belakang lah. Seterusnya adalah bahagian bilik seterusnya. Memang sangat-sangat besar dan banyak bilik bahagian atas. So kat sini ada sinki lagi. So total kita ada 4 bilik kat sini dan 1 bilik air untuk kat luar dan 1 bilik untuk master bedroom lah. So tuan-tuan dah tengok tadi rumah semi-D dekat dengan Taman Cheng Setia, Melaka. So view dia memang sangat nice. 2 tingkat Unit ni adalah unit freehold untuk bumi lot sahaja. So owner nak jual 465,000 sahaja. Okey, so siapa-siapa yang berminat boleh kontak saya, Faizal Hartanah, tekan link dekat bio. Bye bye.